Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita kembali ke Pansung, Gunung Nuang Via Pansung. Sebelum ni dah buat video. Hari ni kita masuk pukul 8.34. Dah lewat lah. Orang lain semua dah masuk lah. Let's go. Slide down dulu. Tahu jang? Okay, let's go. Baru mula. Masih lagi berkabus. Ini namanya jalan balok. Syok. Pergi siang hari nampak pemandangan. Biasa orang start pukul 4.30, 5.30. So agak gelap di situ. So let's go, teruskan menaik. Cantik. Kabut sinaran mentari di waktu pagi. Dekat ni daripada kita masuk 890 meter. Masih lagi semi. Dah sampai kita pondok pertama. Jarak ya 1.45. W1 Buluh 9. Lagi 4.2 km lagi untuk sampai ke Ken Lolo. Naik. Kalau malam kurangkan mental sebab tak nampak. Apa pun layan. Jarak yang ke 1.992 km lah. Sampai di W2 Buluh Galing. Dan tadi W1 tadi kau nampak kan? Lepas checkpoint tu naik sikit. Lepas naik sikit terus turun sampai ke W2 kan. Tu je. Mula-mula je pacak sikit. Sampai W3. Wakah 3. Daripada wakah 2 nak ke wakah 3 ni dia menaik. W3 Buluh Akar. Kilometer ke 2.66. Sambung. Dekat je. Daripada wakah 3 ke W4. .82. Tapi menaik sikit lah. W4 Buluh Tumpat. Sini dah didikti dah. Dah bila 1.31. Untuk Ken Lolo 2.7 km lagi. Tengok sedikit sini lagi. Dari W4 untuk ke W5 banyak menurun. Syok. Sampai di W5 Buluh Kasap. Wah, 3.81 jam. Daripada W4 tadi untuk ke W5 mostly menurun. So layan lah. Sambung sikit tu. Sampai wakah yang terakhir. Kilometer ke 4.66. 47 minit sampai sini.
Apa nama hotel ni? So 4.67 sampai habis lah Jalan Balok. Ni panggil Jalan Balok. Kita sampai dekat ni baru. Lepas tu tak. Jauh lagi berjana. Okay. Dah masuk dalam untuk melintas sungai. Di sini pun ramai orang tu. Tak licin. Dia begini. Nanti jom. Lalu berpaik. Aduh. Dia tu tak bawah tu. Sini. Macam tangga. Dia. Kau macam tangga sama tangga. Basah kasut. Licin Mana? Situ air terjun. Apa? Menarik. Lepak sini. Tengok dia. Tukos. Kilometer ke 5.52. Sini pun ramai tengok video orang jatuh. Tengok bawah dia. So dia sana tapi basah sikit lah. Kadang-kadang butung kaki panjang. Yuk. Akhirnya sejam 3 minit 5.66 sampai kita di King Lolo. Tak ada lari-lari. Ni King Lolo. So biasanya kalau gerak pukul 4.30 pukul 5. Sinilah tempat diorang solat subuh. Lepas sekejap lepas tu sambung. 5.69 5.7. Sekarang ni Terenang ke Kem Pacak. Ni lah cabaran baru bermula. Untuk ke Kem Lolo boleh dikatakan okey. Siapa dah dekat line. So tadi menarik tu. Tengok hari aku 170 weh.
Ah, apa? Dah, sambung ke lihat tu. Kawasan liputan talian telefon. Tadi lepak jap kat sana dengan guide. So nak cakapnya kami datang dengan guide. Dia permit. So sambung. Jumpa di Kem Pacak. Kilometer ke 8.08. Sejam 58. Sampai Kem Pacak. Kem Pacak. Untuk Kem Pacak ni, depan ni, kalau turun akan sampai sana tau. Situ ada air terjun yang boleh nampak ke jauh hang. Comel. Cuma tengok sempat ke tak. Dah banyak sangat. Daripada Kem Pacak 8.18. Tengok berapa jauh untuk sampai ke ni. Terima kasih. So untuk Nuang, ini paling hardcore. Daripada Pacak ke Pengasih. Padahal dah ada video sebelum ni. Entah nak upload tak video ni. Ya, layang je lah. Cari belanja Pacak. Dah Pacak je. Jadi kalau menaik, oops, tambah pula langkah tinggi macam gini yang ni, langkah tinggi. Nak tau. Tapi menaik boleh step-step kecil macam gini. Okey je. Tapi tak ada lah. Sampai je Pengasih. Nak ke puncak je lagi. Rolling gitu sikit je. Ni je teruk sikit. Tengok dia punya menaik. Wah, kabus. Naik tinggi lagi. Tu dia, kita bawah. Sampai ke atas. Lagi. Dengan manjat gitu lagi. Jumpa di Pengasih. Dan lagi. Sikit nak apa? Jom, let's go. Atas sikit je. Tu, puncak Pengasih.
Tengok bawah. Puncak Pengasih. So, kilometer ke 10.18 2 jam 42 sampai Puncak Pengasih. Oh, sini biasanya berkabus. Ni Puncak Pengasih. Baik. So, daripada Pengasih kita main dengan seluk hitam. 10.33 km. Tengok daripada Pengasih berapa jauhkah untuk sampai ke puncak. Sikit je tangga tu, sikit. Comel jalan ya. Lepas sini orang duduk kira tangga. Berapa nak tangga tu? Tangga yang pertama sebelum ke puncak. Tangga ketiga. Tangga keempat. Yang ni apa-apa je sampai puncak. Sejuk. Kabus. Alhamdulillah. Oops. Cing. Dah akhirnya sampai Puncak Nuang. Heart rate 107 km sebelah 450. Total time termasuk rehat 3 jam 9 minit. Sampai puncak. Ya, aduh. Ada je bunyi. Ada je orang tak puas hati. Sekejap lagi ambil gambar. Lepas puncak sejuk. Atas tu sejuk gila. So kami lepak bawah sikit. Ni kau turun sini. Jangan dia baik. Event kita situ lah. Bawah tu sikit lah. Hari ni tak ada view. Kabur. So makan dulu. Burger CP. Beli kat CBE. Panaskan dengan benda ni. Yang apa? Letak air jadi panas tu. Kata nama. Ya halo. Oh sambung. Bye. Ada puncak 339.
terlalu sejuk. So kami turun dulu. Ya, macam biasa. Menaik sedikit laju, menurun. Kami memang slow down gila. Sebab menurun, siapa-siapa pun boleh laju. So, sedikit kesimpulan pasal Gunung Nuang ni. Dia memang moderate. Beginner memang tak disyorkan untuk saja-saja try. Bayangkan sehala je 12.20 something. Pergi dan balik kemungkinan 24 lebih kurang. Dan ramai yang hanya sampai dekat Ken Pacak sahaja. Malah ada yang sampai Ken Lolo. So Nuang bukan besar-besar. Kembali ke puncak Pengasih. Dah cakap dah santai-santai. 13.8. Oh sana lah signboard. Dapat sana pun ada tadi yang ada batu sini. Batu 3 sepadang. Dah berlumut. So bel. Berkabus. Ia taklah sesejuk puncak Nuang tau. Tapi just nice lah. Dengan peluh. Dengan sejuk gini. Tidur best. So 15.25 kita sampai kembali di Ken Pacak. Guide tak ada. So ingat nak pergi kanan tu sikit. Dekat je. Cuma kita di bawah tanggungan tanggungjawab guide. So tak payah lagi. Dekat je padahal. Jadi apa-apa susah. Ken Pacak. Touchdown 15.27. So nak lihat sini tau. Sekejap lagi sambung. Kembali pulang. 1.58 hari. Kilometer ke 17.54. Sampai kita di Ken Lolo. Oh, dengar. Aduh. So kami nak rehat kau-kau kat sini. Sebab grup kami belakang tu ramai lagi. So lagi-lagi nak bunuh. Main air dulu. Hai. Jadi dah sampai sudah. Kita diparking kembali. Kilometer dapat 23.86. 24 lah. Total time 6 jam 27. Dah habis lah.